Kalau tak boleh nak minum air, so nak minum air apa? Air minuman boleh ke? Air minuman ni dia punya penutup biasanya warna putih, nampak ni. Okey, tak kisahlah apa-apa jenama. Okey, kalau air mineral pula biasanya penutup dia berbeza. Dia tulis kat sini, air mineral semula jadi. Ada kandungan kalsium, magnesium, kalium, klorida, sulfat, bikarbonat, bikarbonat. Kita tengok lagi jenama lain. Okey, ini jenama yang biasalah. Baik. Yang ini natural mineral water, dah keluarkan juga. Ini MOMA, air minuman. Ini MOMA, cantiklah cikgu botol dia, saya suka. Memanglah. Tapi dia proses osmosis berbalik. Tak ada khasiat, dia hanya air minuman saja. Spitzer bagus. Okey, Spitzer, air yang antaranya air yang bagus. Bagus juga. Evian, air yang bagus. Tu Spitzer. Beli Spitzer. Ni Spitzer baru turun. Ni satu kotak ada berapa tak tahu. Tengok dia buka ni. Satu kotak ada berapa? Ada 2. Beli yang macam ni bagus. Kalau kau nak beli macam tu boleh. Evian. Kau T20 boleh lah. Kalau tak T20 sangat, kau ambil je. Spitzer ni antaranya bagus. Okey, minum.